Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Malabot. Kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okey. Suara cu nak suara Suara okey tak? Tes suara lah. Okey ke tak suara ni sekarang ni? Tes suara dulu. Clear Mantap. Alhamdulillah. Terbaik guys, terbaik. Okey. Malam ni kita santai-santai je guys. Tak ada nak berat-berat lah. Ada topi-topi panas tu ada. Tapi kita buat dengan cara santai lah malam ni Boleh? Korang setuju? Setuju tak? Rekod. Serekod. Saja bakar lagu Man U kan. Semalam menang. Itu hari menang dengan City. Semalam menang dengan Arsenal. Tapi itulah kan. Bukan nak cakap apa lah kan. Manchester ni. Cakap lah apa pun pasal Manchester. Itulah dia. Kelab yang nombor satu sebenarnya dalam dunia lah kan. Dia dengan Real Madrid lah. Dia tak boleh lagi lah. Dia dengan Real Madrid ni memang tak boleh lagi lah. Setuju tak? Kita tak setuju dengan saya? Macam tak setuju je korang ni. Setuju tak setuju? Salam 3-2 lah. Arsenal berbendanya Arsenal. Siapa sokong Arsenal? Ada ke? Cakap Arsenal. Ijat Chelsea. Chelsea pun habis dah. Tak ada apa lah. Liverpool lagi lah. Kan? Arsenal ni. Sorry lah kan pasal bola kan. Arsenal ni. Bak kata Patrick Evra lah kan. Macam tengok Netflix lah. Arsenal ni macam tengok Netflix lah. Excited. Memang excited lah. Lepas tu macam tu je lah. Tak ada apa lah. Dia Man U, Real Madrid. Man U, Real Madrid. Dua ni lah. Tak boleh lagi lah kan. City. Manchester is red lah. Merah lah. Aduh, korang ni. Tapi itulah guys. Sebenarnya kalau korang tengok orang yang hardcore bola orang yang hardcore bola ni kalau dia tak koyak, bermakna dalam politik pun dia tak koyak. Setuju tak? Kalau orang yang hardcore bola ni, kalau dalam bola dia tak koyak, bermakna kalau dalam politik ni pun, kalau berperang pun dia tak koyak. Tapi kalau orang yang tak hardcore bola ni, ataupun dia tak minat bola ke apa, dia akan cepat koyak. Sebab peminat bola, hardcore bola ni, dia kena tahan telinga. Dia memang kau guys, bukan sikit-sikit punya menganjing tau. Bukan sikit-sikit punya menganjing. Macam malam ni lah. 3-2 kan. Pakai baju Man U kan. Setakat City dengan Arsenal berbendanya kan. Contoh lah kita nak bagi tahu kan. Saya ingat masa zaman saya berniaga dekat Uptown dulu. Saya berniaga Uptown Danau Kota kan. 2006 berniaga Uptown Damansara. Lepas tu tutup. Saya dapat dekat Danau Kota lah. So berniaga dekat Uptown Danau Kota tu. Korang bayangkan lah, geng-geng meniaga Uptown ni. Masa tu Chelsea lah, tengah mendonia lah Chelsea. Dia orang punya gila ni. Tapi saya tak ada lah. Hari tu saya tak buka meniaga. Dia bakar baju Man U dekat tapak saya ni. Tapak saya meniaga tu. Lot tapak tu, dia bakar baju Man U. Besok dia kata, weh, dia orang bakar baju Man U bro, kat tapak kau. Nampak tahap macam gitu tau. Jadi kalau dengan bola sepak korang tak koyak, memang korang tak koyak lah. Tapi kalau koyak tak boleh buat apa lah kan. Apa pun guys, menang. Man U menang 3-2. Kelab Arsenal lah
Botol. Kan, salam 3-2 lah. Okey, saya bukan nak cerita pasal bola lah, tapi malam ni pakai lah nak tunjuk kita ni Manchester kan. Siapa Manchester? Tolong komen sikit, GGMU sikit. Manchester, GGMU. Kita EPL lah. Dia beza kan? Liga Liga Spain, Liga Itali, Liga Jerman, mana-mana liga lah. Tak boleh lawan Premier League. Liga Inggeris ni memang tak boleh lawan. Betul. Ini bukan kita bohong-bohong nak sedapkan sebab kita Man U, tak. Liga Spanyol pun tak boleh lawan dengan Premier League. Sebab dia punya tough, dia punya mana-mana lah, tanyalah coach ke, player ke. Memang tak boleh lawan lah. Liga Malaysia bagi dekat dia je lah. Liga Malaysia kau nak cerita apanya, bagi je. Tiap-tiap tahun bagi je. Tak payah nak lawan. Setuju tak? Bagi dia je lah. Saya tak minat Liga Malaysia ni. Saya tak minat. Bukan tak minat sebab apa. Dulu lawan juga. Tapi pasal ada tokong kan. Bak kata Sanusi ada tokong. Tak minat lah. Dan saya yakin ramai hari ni pun macam tu lah. Tak minat. Kau minat Liga Malaysia ni? Liga Super. Minat ke? Minat ke? Saya tak minat lah. Kan? Rosak lah guys. Rosak. Kan? Tapi memang tujuan dia memang dia rosak kan. Itu sebab malam ni tajuk dia Untold Story lah. Untold Story Mafia Chennai. Sebab lepas saya buka pasal Mafia Chennai ni, sampai sekarang ada orang duk tanya lagi Mafia Chennai kan. Siapa Evo. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Terpulang lah. Tapi dah ramai yang tahulah. Dah ramai yang tahu dan bergegor lah orang kata. Bergegor lah pasal Evo ni. Dan ada juga kawan yang telefon saya tanya kan, apa masalah dengan Evo ni. Minta stop balon Evo ni. Yelah, kawan saya ni niat dia baik lah. Sebab dia orang ni pun berkawan dengan Evo tu. Dia berkawan, dia kenal Evo tu. Evo tu pun kenal kawan-kawan saya ni kan. Cuma member saya bagi tahu dekat yang polis tu lah, kawan-kawan Evo agaknya kot, anak buah dia ke, dengan Gomor ni tak boleh berhenti. Sebab bukan buat sebab niaga, bukan sebab duit. Macam saling kongkang lah. Awal-awal dulu kan nak pakai ID Kana, tak boleh. Dengan Sir ni tak boleh. Kau ceritalah macam mana pun Amal Makruf Nahi Munkar ni kau tak boleh. Lagilah melibatkan nyawa kan. Cuma mereka yang cuba nak jadi orang tengah ni, mereka tak faham. Mereka tak tahu. Mereka ingat ini persengketaan biasa je. Ini bukan biasa guys. Ini melibatkan nyawa, anak bini dan negara ni. Jadi mana boleh kita kata settle, selesai, berbaik-baik. Dia tak ada baik. Kan kita dah bagi tahu, dua je. Bertaubat atau perang, dua je. Dia pilih lah. Kan Evo nak mana? Evo nak bertaubat ke nak perang? Dia boleh pilih lah. Betul tak? Kita ni bagi teguran lah, terpulang pada dia lah. Kan? Dulu pun ATM pun macam tu lah juga. Bila Cikgu Bat dedahkan nak suruh bertobat, tapi tak bertobat juga. Akhirnya sekarang ni semua duk menyerang Cikgu Bat. Kan tengok kes ATM terbaru ni, semua duk taji Cikgu Bat dah ada buat report polis lah, itulah ini. Semua nak bagi tekanan kepada Cikgu Bat. Padahal Cikgu Bat dedahkan ni. Tak cukup dengan tu, ada pula claim kredit. Non-saka kunyit ni claim kredit. Dia suruh Saitro dia melalui pejabat Perdana Menteri, suruh budak-budak dia mainkan. Inilah Perdana Menteri yang paling berani, Perdana Menteri yang bantras rasuah. Tengok bagaimana dia tak ada pilih bulu. PAT, PTD pun Anwar Sumbat arahkan tangkap. Tiba-tiba pula Anwar dapat nama. Apa benda ni? Tapi saya yakinlah rakyat tak bodoh lah. Ke korang percaya Anwar ni? Kan betul. Ke korang percaya Anwar? Anwar lah sebab ni dia tangkap sana tangkap sini ni. Tak guys. Bukan Anwar, Cikgu Bat dedahkan. Jangan lupa ni. Tapi adalah yang ceplos-ceplos dan yang
Saya cerita semalam lah, yang Chong Spender tu menangis. Tengok video dia, menangis. Mana nak cari Perdana Menteri yang buat tangkap mereka-mereka yang rasuah. Kau nak sokong Anwar, kau sokong je lah. Sebab kau dah dapat duit saling kongkang dah bagi, kau dibayar untuk sokong Anwar, sokong je lah. Tak payah bagi alasan Anwar lah menghapuskan rasuah, bantras rasuah. Dia orang ni kadang-kadang tak tahu lah nak cakap. Korang rasa kalau bagi sabun jalan tak? Dia orang ni yang sokong Anwar ni, kalau bagi sabun jalan ke tak jalan? Aku rasa tak jalan sabun tu pun. Kan? Tak jalan dah. Dah benak otak dah. Tapi tak menghalalkan Anwar ni. Anwar lah paling berani bantras rasuah. Ni semalam. Saya tak tahulah, mungkin seorang perasan ke, tapi saya yakin lah korang pun perasan. Kalau kau tengok geng-geng Walanon cerita ringgit mengukuh. Dah macam saling kongkang dah. Perdana Menteri, ringgit kukuh. Dia ingat kita ni bodoh tau guys. Mereka ni, seolah-olah rakyat Malaysia ni semua bodoh. Tak tahu tentang ekonomi negara, tak tahu tentang pasaran keuangan, tak tahu pasal bursa saham, tak tahu tentang nilai ringgit. Mereka semua bengap tau. Dia orang ni bodohnya apa tau? Okay. Saya bagi contoh. Orang Melayu ni majoriti. Orang Melayu ni, kalau nak tengok dia ni, emas lah. Dia tengok pada harga emas. Engkau ceritalah ringgit pumpang. Dia tak peduli pun. Ada kisah ke? Kita tahulah benda ni daripada zaman Datuk Najib lagi guys. Daripada zaman Datuk Najib dah benda ni dah main black op ni. Tunjukkan ekonomi stabil. Nampak duit kita mengukuh. Ringgit kita lebih tinggi daripada US. Dia ingat rakyat ni bodoh tau. Melayu ni tengok emas menaik gila-gila. Dia cerdik lah, bukan dia bodoh. Tambah pula hari ni semua orang dah ada dah ni. Kan? Jadi kita tahulah, ni tengah panas. Dekat Iran, US mungkin nak serang Iran dengan Israel. Geopolitik dunia. Jadi rakyat ni tak bodoh. Tapi ceplos-ceplos ni, yelah sebab dia orang dibayar gaji kan. Dia orang dibayar gaji kan. Untuk buat cerita benda ni. Nak tunjukkan Anwar PMX terbaik mendunia. Bla 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 bla. Dah 3 tahun lah. Betul guys. Dah 3 tahun lah. Apa mangkak sangat ni. But this is Walanon lah. Jadi kita guys, bersyukurlah. Kita bukan ceplos. Kita bukan Walanon. Korang kena bersyukur. Dan minta jangan dibolak balik kan. Jangan tiba-tiba pula sokong Anwar pula. Anwar bagi duit, Anwar bagi ni, kau sokong Anwar. Jangan. Misi kita nak selamatkan negara. Ingat ni, selamatkan negara ni guys. Sebab Anwar ni pengkhianat. Okey. Ada beberapa topik